Okay, so dalam projek hari ni kita akan bermain game Roblox. Ada orang request bermain game Outcome Memories. Jadi game itu adalah game horror. Saya pun tak tahu, ada orang suggest saya main game tu. Terima kasih kepada yang suggest. Saya akan main game tu, geng. Korang apa-apa pun, macam contoh kan, ada satu orang komen ni, saya memang respect sebab dia suruh main game Outcome Memories. Jadi kita akan bermainnya sekarang di Roblox. Jadi kalau korang nak main game ni bersama saya, korang tengok video ni, apa nama saya, jadi kita boleh main sama-sama kan, Outcome Memories. Mana tahu Jadi geng, apa video daripada gini ni, kalau korang suka ni, korang like, korang share, korang tahu apa komen, jangan lupa subscribe. Jadi semoga korang subscribe saya sampai 700 subscriber. Jadi geng, let's go geng. Sikit lagi. Kita ada di dalam Outcome Memories. Jadi ini adalah game dia. Saya tak tahu lah macam mana game dia. Found lah. Tak faham. Macam mana ni? Ni apa ni? Okey. Kena main seorang je ke game ni? Seramnya. Biasa tak ajak siapa main. Okey, kita tunggu je lah sampai habis. So, ada player lain ke main game ni selain daripada saya? Saya main game ni tepat pukul 12 pagi. Jadi, korang boleh tunggu saya. Saya main game ni pukul 12. Weh! Game hantu ke ni ke macam, oh dia macam game Sonic tapi dia AC kan? Oh ni saya mati lah ni. Dia tak main bising lah. Ish, wih seramnya. Wih AC. Oh game ni. Okay. Itu ni member Sonic. Itu bukan Sonic tu. Yang tadi tu bukan Sonic tau. Okey, jadi game ni pada pendapat saya best lah game ni. Dia macam game Sonic tapi game Sonic ni versi seram. Ni versi seram. Saya setuju sangat pendapat komen yang bagi game ni Okey. Terima kasih doh komen. Jap. Weh. Apa hal ni? Bunuh dia. Oh, dia jadi limunan lah. Wah, cepat lari. Larilah cepat. Saya tengok dia. Okay, kita tengok. Wui, yang ni best Dia terbang pakai echo geng. Member Sonic. Terbang pakai echo je. Okay. Sonic ni lari laju. Semua ada masing-masing kekuatan lah. Macam tu lah. Okay, cepatlah. Harap menang. Saya harapkan mati. Oh ni yang jahat ni. Wih. Kenapa dia tak ada guys? Alamak. Dia pakai bodoh ni. Cepatlah. Tak ada lagi saya pula yang main ni. Jadi geng, kita saksikan gameplay saya macam mana dikejar oleh Sonic jahat Sonic Dark Web. Panggil Sonic Dark Web lah. Sonic Dark Web. Seram lah muka dia geng. Okay. Kita tak tahu kita ada lawan dia ke tak. Kita tengok gameplay dia. Tengok gameplay dia sama-sama. Takut dia menang lah geng. Takut menang lah dia. Okay, tak apa. Tak ada lagi lah. Okay geng, jadi kalau korang main game ni lah, saya beritahu korang lah, ni game kan, game seram kan, macam game kena kejar. Ini apa ni? Usah jap. Oh, made by, ni yang buat game ni animasi. So dulu saya pernah main game Sonic, tapi dia Sonic ni macam Sonic lama lah. Saya pernah main YouTube saya itu pun dah lama lah geng. Korang cari saya ada main game Sonic Scene ni ada. Ada.
bang. Bang. Abang ditimpa zombie ke macam mana ni? Saya tak tahu dah. Ya, yelah. Okey bang. Saya faham perasaan abang. Ethan Jones. Jadi game ni, ini game memburu kejahatan Sonic ke? Asal lagu dia bising juga. Takkan nak report lagu kan? Kill Jim di mana ni? Kita jadi apa? Sonic ada di play-play ni. Ada Mr. A. Oh, Mr. A ada. Okay, apa? Kita try sedaya upaya kita menangkan game ni. Kena pilih ke? Saya pilih apa, geng? Saya tak tahu dah, geng. Tiba jadi macam ni, Okay, ada loading. Kita jadi apa? Kita ask for. Kita jadi ni, geng. Aduh. Ini best, geng. Ini best. Tapi kena pandai ke bunuh-bunuh dorang ni? Kena lah pandai. Sebab kepada ayah saya membunuh setiap. Boleh, geng. Kalau yang mana yang tengok ni, korang janganlah takut. Saya memang saja je buat macam tu. Saya kena bunuh. Sorry. Batuk sikit. Ni masa ni untuk apa ni? Okay. Faham. Kita kena fahamkan gameplay dia macam mana, Jangan sebelum aku bunuh korang. Diorang pun sorok. Dia main sorok kan ni? Tak best lah, bro. You tak pandai nak jadi killer ni, geng. Seram tak, geng? Menurut korang seram tak? Seram, korang boleh drop komen kat bawah. Okay? Mana diorang ni? Menyorok ke? Sekejap. Sekali ke? Dia lompat sekali ke? Okey. Mana diorang sorok, weh? Mana cik? Mana korang? Aduh, apa nasib saya? Diorang tak ada, geng. Diorang sorok mana ni? Game ni ada sorok-sorok ke? Kalau saya kalah, saya rela lah jadi orang jadi biasa daripada jadi killer. Okay. Jom kita teruskan perjalanan. Mana diorang? Menyorok ke tu? Keluarlah. Aku nak makan korang. Dia boleh joget ke? Mana? Tak ada pun dia keluar. Main tipu. Macam nampak. Tu kau. Kau nak pergi mana? Dia bunuh. Macam dah bunuh orang ni. Dia tak pandai, kan? Kejar dia. Ni. Dia orang bijak, geng. Orang mesti. Gaji. Geng, saya tak pandai bunuh orang, geng. Saya kena bully. Sakit lah. Saya kena bully, geng. Okay. Saya pula kena pukul. Macam nak bunuh orang ni? Rage mode apa? Saya pula yang lemah, geng. Alamak. Sekejap, sabar. Sabarlah, relax. Aku tadi terbunuh orang ni. Korang kalau reti bunuh, korang boleh komen tak? Saya tak pandai, geng. Aduh, nyawa saya pula sikit. Diorang punya banyak. Diorang nak kejar saya ke? Kejarlah. Diorang nak kejar lah. Saya pula. Patutnya saya kejar diorang, bukan diorang kejar saya. Kejarlah sebab aku. Bunuh. Boleh. Sumpah boleh.
Ni apa budak ni? Saya kena bully geng. Sorry tau kalau gameplay ni agak serabut sikit. Nampak ada benda ni. Ya Allah, sakit tu. Ni sakit, super sakit. Bro, macam mana anda merasakan kesakitan saya? Oh, saya pula yang over buat suara padahal saya kena bunuh orang. Don't let them all escape. Oh, tak boleh bagi diorang larikan diri ke? Sekejap, mana diorang? Salah lagi saya kalah. Macam biasalah saya ni main game mesti kalah. Tolonglah, saya tak nak jadi lah. Korang mana boleh. Sekejap, mana? Atas sini ke? Macam dengar. Jangan nak lari. Kurang asam betul orang ni. Berani dia lari tu. Tak macam nak bunuh orang. Laju dia orang ni. Ya Allah, yang satu ni overtime. Alah lah ni. Memang saya kalah lah geng. Saya tak boleh jadi Sonic SA ni. Tak boleh harap. Nampak? Overtime. Jalan ceritanya semua dah lari. Nampak tu? Korang nampak kat tepi tu, escape dah semua. Nampak tu? Saya kalah. Saya tak layak main. Tak jadi kita main sekali memang ranking Oh, ada ranking ah. Kalah geng. Diorang dah lari dah. Kill lagi kosong. Teruk F. Janganlah jadi jenis anak-anak F tu gagal. Jangan jadi seperti saya. Tak reti makan-makan orang. Diorang ya kena game balik. Okey, tak apa, kali ni kita main game sekali. Okey, tapi kali ni saya tak nak jadi korang ni masih aku je jadi. Okey lah, macik je ni. Okay, ni last game. Kalau orang 3 boleh tak ada masalah. Tak ada masalah. Okay, let's go Rick. Tak nak jadi bang, tak nak jadi. Saya tak nak jadi. Okay. Bising lah lagu ni. Okay, dah boleh seru. Okay, jadi ni adalah play saya, play kita lah. Janganlah bagi saya jadi weh. Tak nak jadi. Nak ikut orang. Tapi kan saya kalaunya YCR pula. Ui, ni lagi seram tempat ni. Aduh, kenapa saya pula jadi tu? Susah lah geng. Aduh, geramnya. Tak dapat jadi biasa. Dapat jadi ni juga. Lagilah diorang suka bully. Amy, Knuckles. Oh, nama yang kawan dia Knuckles, Tails. Tails tu yang merah tu kan? Bukan. Ke Knuckles yang merah? Knuckles merah. Siap. Tails tu yang warna coklat. Ya, betul lah. Betul kan? Kalau betul korang boleh komen. Knuckles tu saya rasa yang merah tu kan dia kan kuat kan. So dia masuk nama dia Knuckles. Memang saya asyik jadi ni je geng. Bosan lah. Tak pandai ke nak jadi ni. Tak apa. Last game kita mesti jadi orang biasa. Tak apalah. Apalah nasib aku. Aku jadi DJ. Okey lah geng. Kalau saya kalah, saya minta maaf geng. Saya betul-betul nak mau belajar ni. Mana kau? Tu. Nak dari mana? Sekejap. Mana nak lari tu? Okay. Sumpah game ni susah dan pening kepala. Ni ada seko ni. Pukul dah terus. Kau tengok dia lompat. Sakit weh.
Kau tengok saya tekan apa ni? Terbang. Saya terbang, tak payah. Saya dah kena teruk, geng. Geng, saya tak pandai nak jadi ni, geng. Diorang ni pandai membuli je. Kita je lemah balik. Oh, kena kau. Apa ni? Sini ke. Ui, dia bagi. Ui, dia pukul. Sakit. Amy, jangan Amy. Knuckle lah. Oh lah, Sonic memang nak kena ni. Wait kau. Kena balik. Dia kena balik. Nak saya ajar dia ni. Nak ajar. Sinilah lah. Sikit-sikit lari. Kena balik ke? Alamak, saya pun dah kena. Aduh. Sakit. Sudahlah. Nampaklah cepat. Tu. Orang nampak tu. Sakit tu. Seru ke game ni? Saya tak nampak diorang. Okey. Nampaknya ada yang kena sikit. Ada nampak knuckle ke tu? Macam ni nak jadi orang lemah, tak pandai lawan. Tak apa, jangan fade up. Ya Allah, sakit. Janganlah tumbuk. Janganlah. Okay, nanti kita main lagi. Sekejap. Diorang mana? Sekejap. Nandi korek. Okey. Diorang lari pula. Jangan skip. Nampak tu Amy tu. Oh, tak dapat. Sekejap lah. Sakit. Sakit. Rage boot. Rage ni nak kena. Okey. Saya tahu macam mana. Cepatlah. Belum dengan cara invisible lah weh. Okey. Itu macam nak mati tu. Saya rasa. Sekejap. Amy tu nak bunuh. Kelakar lagi ni. Kelakar. Boleh ambil. Boleh ambil. Dia dah ambil. Sonic. Mana adil korang berdua ni. Rancak lagu. Punya rancak kan lawan saya macam final boss. Masa tadi. Kenapa dia macam tu dia? Lemah dah. Nak jadi billion. Tu. Mana perempuan tu? Tak sempat lah. Nanti diorang nak lari. Tak lama lagi. Diorang nak lari dah tu. Dia bantu saya tepi, geng. Sakit tu. Macam mana diorang tahu Akatsuki tu? Diorang jujutsu apa ni? Sekejap, sini kau. Dah seekor je dapat lari dah. Tinggal lagi Sonic je ni. Tu Sonic kan? Tak berguna ni. Dia pergi tambah nyawa.
Bang. Alah geng, kalah lagi geng. Kecewa geng, kecewa. Tadi dapat bunuh 2 orang weh. Sayangnya lah. Semua dapat lari, saya je kalah. Saya mati. Okey, left hilang. Hah? Ada yang mati juga? Kill kosong geng. Tak kosong. Tetap dapat F Tak apa. Hidup memang kena F geng dalam game Janganlah korang in real life korang jangan F game. Contoh korang periksa, korang periksa janganlah F jangan F tu. Dalam game tak apa ni. Dalam game tak apalah, nak gagal boleh. Okey. Tapi saya main ni untuk hiburan je, okey. Pada semua yang tengok saya punya channel. Sekejap. Kita tengok kita dapat apa lah. Saya kena tekan lah tu kan, tepi tu kan. Hai, kecewa geng. Tak apa. Ini kan kita akan dapat orang biasa ramai main. Baik dah. Ke dia ambil peserta? Saya tak faham. Dia punya lagu dia kan, mengalahkan lawan final boss. Memang best lah game ni. Okay, 3, 2, 1. Okay, set. Let's go. Not perfect. Oh, lemak. Tails. Yeah, kita dapat tail. Kau nampak tak atas ni? Cantik lah, kita dapat tails. Alhamdulillah, let's go. Kawan Sonic pun baik oh. Kawan Sonic. Kita dapat kawan Sonic. Yeay. Kenapa ni? Inilah masalahnya. Ni manusia dengki. Dasar sifat dengki. Kena main balik ni jap. Cepatlah, saya nak tails. Saya tak nak lah ni saya tak suka. Tak pernah main. Oh, ada lagi apa ni? Made by Kitty Pop. Macam tu pop. Jom. Kenapa dia keluar balik? Pelik ya. Hai Dish, what are you talking about? Oh. Okay, inilah dia efek pukul 12. Okay, jom kita main. Not perfect lagi. Janganlah lag game ni. Game ni bug ke? Alah. Saya villain lagi lah geng. Dia main 3 orang ke macam mana ni? Keluar balik je. Okay. Okay, jadi jangan bagi saya keluar. Tolong bagi saya peluang. 2 orang je. Aduh, macam tak ikhlas saja. Ya Allah, tolonglah jangan bagi saya ni apa tu, Sonic seram ni. Tak nak, tak suka. Tak best langsung. Cepatlah masuk. Cepat masuk. Okay, bismillah. Let's go. Eggman, mantap. Mr. Eggman. Okay, harap jangan keluar. Korang tutup mata korang. Dah bagi saya jadi itu lagi lah, saya tak nak lah. Tak apa, saya end lagi Green Hill. Let's go. One call home. Yeah, kita dah jadi kawan dia. Okay. Oh, dia boleh terbang. Saya lupa. Sekejap. Oh, jadi kawan member Sonic pun kira bersyukur lah geng. Bro, kita dah buat apa ni? Kita kena bunuh ni penjahat ni. Takkan duduk je. Bapak diseram ni. Diseram lagi pula. Kau tak jadi tu. Aduh, pula dah. Nampaklah. Saya mampu lari je lah geng. Cepat. Tolong. Tolong. Sonic. Terima kasih Eggman. Sayang Eggman comel sebenarnya. Dia tolong saya geng. Let's go. Ni apa pula ni, dia murung. Kepada semua, saya tak pandai main game ni. Cepatlah, sini.
Sumpah tak pandai main game ni. Tuh mati. Geng, saya kan kalau main game ni pun sama juga kalah. Hep, tolong. Memang kena jatuh dekat tepi laut tu. Cewa lah main game ni. Seram je. Laser dah tak boleh guna. Memang saya mati lah geng. Kau nampak tak HP saya kat bawah tu? Teruk geng. Apa ni? Sejak apa ni? Tolong. Jadi kawan Sonic pun tak selamat. Tapi ke bawah. Kita ni cedera. Injured je cedera. Tolonglah. Hai ya Allah. Kita tengok pengakhiran dia macam mana geng. Okay. Sekejap. Ya Allah, susah lah game ni. GGWP geng. Kirim salam kepada kawan-kawan korang, okay? Ni admin. Saya kena samakan diri. Jadi kalah ni kalah. Okey lagi sampai situ je lah. 25 minit je lah. Kalah atau menang itu adalah konten. Jadi saya minta maaf kepada semua saya gagal, saya kalah. Saya tak pandai main game-game macam ni geng. Yang komen ni pandai mainnya game ni, mesti dia pro nya. Kalahkan Sonic Dark Web tak pun jadi macam dorang. Jadi geng, thanks for watching. Kita tengok Sonic mana? Sonic mati. Eggman. Gula Eggman. Saya cakap dengan Eggman gula, okay? Okey lagi sampai situ je. Bye Eggman. Memang kita nak meninggal, okay? Okey lagi sampai situ video kita pada kali ni. Kita pun main game. Daripada try main game Outcome Memories. Bagi saya game tu seronok, seram, gagal tapi tak apa. Dalam game je. Tapi saya kiranya saya akan buat konten untuk korang. Jadi kalau korang reti main game Outcome Memories, korang boleh komen dekat bawah. Nama saya dekat dalam Roblox tu Adam Pro Lajet Perapan. Okey. Jadi nanti saya bagilah nama senang saya letak kat sini. Okey. Rambut pang pendek. Jadi kalau korang sudilah dengan saya, berkonten dengan saya, korang boleh add nama saya, okey? Jadi geng, sampai situ je lah video kepada kali ni. Kalau kau suka video ni, kau like, kau share, kau tak apa komen, dan kau perlu subscribe. Dah pukul 12 malam, dah dekat pukul 1 pagi. Pada masa pukul 1 pagi, saya pun pergi cabut lagi, dapat tidur, okey? Balik diri, bye.